Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Tuan suara 1, 2, 3 boleh dengar Okay, baik. Saya tak dengar sini. Sekejap. Ramai kita dah ready. Okay, saya mulakan dulu TS. Ya, saya yang tak dengar. Boleh dengar saya tak? Test. Boleh dengar suara saya? Okay, terima kasih atas respon tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Kita mulakan Saya tengah Cubaan. Okay, dah boleh dengar? Okey, dah. Boleh kita mulakan Boleh. Okey, baik. Kita akan mulakan. Boleh dapat tak slide yang saya kongsikan? Boleh nampak Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sebelum tu saya lupa nak buat rakaman. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam anak yang baik dari cerdik. Salam JPN Perak We Deliver. Yang berusaha TS Sohaimi bin Sahab, iaitu selaku penceramah kita pada hari ini. Pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak, pegawai daripada Jabatan Pendidikan Daerah, pegawai daripada SADC, guru-guru dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan atas hadrat ilahi kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada petang ini untuk kita sama-sama mengikuti Bengkel Inovasi bersempena dengan program JSING ataupun Junior Food Security Innovation Challenge tahun 2025 yang kita dapat adakan secara dalam talian. Diharap kepada semua hadirin berada dalam keadaan sihat sejahtera dan lebih bersemangat untuk kita mengikuti bengkel kita pada petang ini. Excuse me sir, suara tak dengar. Hello, tak dengar Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Test, boleh dengar tak suara? Boleh. Dengan saya clear. Ya. Yang rakan-rakan yang lain macam mana, boleh dengar tak? Saya dengar clear. Okey, baik. Saya teruskanlah.
So saya tak buat perkongsian slide dulu. Okey, pihak JPN, saya ucapkan terima kasih kepada semua, terutama pada penceramah kita lah, TSYME bin Sahab yang kita datangkan khas daripada College Vocational Taiping untuk membuat perkongsian, mencurahkan ilmu dan kebolehan beliau terutama dalam inovasi kepada semua guru-guru di negeri Perak. Okay, bagi memulakan majlis kita pada hari ini supaya berjalan lancar, marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik, sebelum kita mulakan, sebelum saya serah kepada penceramah kita pada pagi ini, TSYME, saya ingin menerangkan sikit tentang perjalanan ataupun info berkaitan tentang program Junior Food Security Innovation Challenge ataupun JSING ini. Saya harap saya akan buat perkongsian paparan slide sekali lagi, diharap dapat kita sama-sama untuk dengar apakah ataupun maklumat info berkaitan dengan program JSING itu terlebih dahulu sebelum kita mengikuti bengkel. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bengkel program JSING ni ataupun Junior Food Security Innovation Challenge ini merupakan tahun kedua kita adakan, yang mana tahun ini kita akan adakan sekali lagi dan terbuka kepada semua sekolah di negeri Perak. Program JSING ini adalah kerjasama di antara Jabatan Pendidikan Negeri Perak ditajuk oleh Sektor Pelajaran bersama-sama dengan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak iaitu pihak SADC. Okey, program ini dilaksanakan bermula Jun, iaitu pada bulan Jun dan Julai di peringkat daerah ataupun sehingga awal Ogos bergantung kepada perancangan peringkat daerah. Dan peringkat akhir yang mana yang layak ke peringkat negeri akan dijalankan pada bulan September, iaitu tarikh dia dah kita baru tadi kita dah finalize, iaitu pada 9 September ini bagi peringkat akhir untuk pasukan-pasukan atau sekolah-sekolah yang layak ke peringkat akhir mewakili daerah masing-masing. Okey, tengok lagi objek JSING ni, kita tujuan asal kita untuk melahirkan murid yang cakna berkaitan tentang security makanan. Seperti yang sedia maklum, security makanan salah satu agenda dalam Perak Sejahtera 2020. Oleh sebab itu kita mengambil langkah untuk membuat pertandingan ini bersama-sama dengan SADC bagi menerapkan nilai-nilai dalam bidang pertanian dan juga inovasi kepada murid-murid daripada bangku sekolah lagi. Selain mempuaskan kolaborasi antara JPN Perak dan juga pihak Perak SADC. Okey, bagi kategori pertandingan, kita ada dua kategori pertandingan yang akan dipertandingkan, iaitu pertandingan laman dapur bagi sekolah rendah ataupun dipanggil sebagai Edible Garden, dan juga pertandingan sekolah menengah kita akan namakan sebagai pertandingan inovasi agro. Okey, program ini terbuka kepada semua sekolah. Program untuk program laman dapur terbuka kepada semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Semua sekolah boleh masuk. Satu sekolah hanya satu pasukan sahaja. Okay, ini hadiah pertandingan. Ini untuk peringkat negeri bagi yang mewakili daerah. Okay, maksudnya awak tim sekolah mewakili daerah ke negeri, hadiah bagi laman dapur tempat pertama RM2,000 berserta dengan medal lah, piala pelak. Kemudian tempat kedua RM2,000, RM1,500. Tempat ketiga RM1,000, tempat keempat RM500. Kemudian semua yang layak ke peringkat daerah daripada tempat ke-6 hingga ke-12 akan menerima wang tunai RM200.
Manakala bagi inovasi agro, hadiah lebih sedikit. Tempat pertama RM3,000, kedua RM2,000, tempat ketiga RM1,000, kemudian tempat keempat dan tempat kelima RM500 dan sagu hati daripada tempat ke-6 hingga ke-12 menerima wang tunai sebanyak RM200. Okay, ini garis masa pertandingan JSing dan juga laman dapur. Kita bermula Jun dan penilaian hingga Julai dan Ogos. Kemudian peringkat akhir tingkat negeri dia akan diadakan pada bulan September. Okey, pertandingan laman dapur. Kita tengok sikit pertandingan laman dapur bagi skor rendah. Kita tengok sedikit sepintas lalu. Okey, pertandingan laman dapur peringkat negeri Perak tahun 2025. Ini objektif pelanggan laman dapur lah, penggunaan teknologi dalam pertanian, aktiviti, inovasi yang mana guru-guru atau sekolah-sekolah rendah yang berminat boleh menghubungi pensyarah di daerah masing-masing yang saya akan kongsikan pada akhir bengkel kita nanti. Kemudian terbuka kepada semua sekolah rendah di negeri Perak. Okay, setiap pasukan di sekolah mungkin 2 orang guru dan 3 orang murid. Pastikan peserta-peserta yang menjadi tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan. Ni syarat biasa dalam pertandingan laman dapur lah. Okey, untuk tema laman dapur bagi soalan anda tahun ini adalah tema tag 3R. Okey, ini tarikh perancangan tuan-tuan boleh rujuk penyarah daerah masing-masing nanti. Sorry Cik Wan. Ya. Untuk laman dapur ni hanya untuk sekolah rendah sajalah. Ya, laman dapur tahun ni kita buka untuk sekolah rendah saja. Sekolah menengah inovasi. Sekejap ini yang perlu okey, baik. Okey, ada perkongsian slide dan sebagainya. Kemudian sesi pendengaran akhirlah oleh murid yang akan dilakukan oleh murid sendiri. Yang ini rujuk di daerah masing-masing nanti, format di setiap daerah kita dah maklumkan kepada penyaras. So, setiap daerah, tarikh dia berbeza-beza, pelaksanaan tingkat daerah boleh rujuk pada penyaras nanti yang saya akan kongsikan ya. Ini pemakahan, kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana markah untuk dinilai untuk kategori laman dapur. Pembahagian markah yang merujuk kepada 100% markah keseluruhan. Inilah pembahagian markah yang akan dinilai untuk dengan laman dapur bagi sekolah rendah. Dalam pertandingan yang ini, nanti sekolah rendah, pelajar sekolah rendah tu dia kena buat model sahajalah. Dia tak perlulah nak buat. Pertandingan ni dia kena ada taman sebenar. Pihak juri akan datang ke sekolah sendiri yang dibawa oleh daerah, akan datang ke sekolah nilai. Maksudnya kalau sekolah tu ada keupayaan dengan apa? Ada taman, ada laman mini, ada edible garden di sekolah. So juri akan ke sekolah untuk menilai lah. Tarikh akan ditetapkan oleh daerah. So dan yang mana menang tu nanti akan bawa modul taman, mini taman tu ke peringkat negeri. Baik cikgu ya. Okey, kita pergi kepada pertandingan inovasi agro. Inovasi agro ni mencari bakat guru dan murid untuk menghasilkan pertanian. Fokus utama adalah murid sekolah menengah. Terbuka kepada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Terbuka tingkatan 1 tingkatan 4 sahaja dan seorang guru. Kita tak buka tingkatan 5 kerana tarikh menghampiri peperiksaan SPM. Okey, cuma tahun ni kita dah tetapkan tema. So ini 5 tema untuk inovasi agro. Jadi awak boleh guru-guru boleh tanya terus kepada penceramah kita TS Raimi berkaitan dengan pelaksanaan 5 tema ni. Tema yang untuk inovasi agro ni lebih kepada pertanian. Kita ada 5 tema. Yang pertama, teknologi pertanian pintar. Kemudian kita ada juga inovasi peralatan pertanian. Inovasi pertanian bandar, sistem tanaman di rumah kediaman contoh dia. Kemudian inovasi baja, kalau boleh pihak sekolah dan guru fikirkan untuk hasilkan baja-baja daripada sistem makanan, baja buatan sendiri dan pertanian lestari. Dia ada sistem, contohnya sistem aquaponik, sistem tanaman-tanaman kecil atau peternakan kecil yang boleh diwujudkan. Okey, ini penilaian bagi inovasi agro yang dicadangkan.
akan ada sedikit perubahan dengan nasihat daripada TSY ni lah. Lepas ini kita akan rujuk pada TSY ni untuk penentuan markah yang sebenar. Kita akan maklumkan kepada penyaras-penyaras ataupun dalam grup Telegram yang kita dah sediakan khas untuk inovasi agro. Mohon guru-guru yang belum masuk, sila masuk dalam grup tu. Apa-apa maklumat kita akan salurkan terus dalam grup yang berkenaan. Okey, itu daripada saya untuk kata-kata haluan. Yang ni kita boleh scan untuk kehadiran pada hari ini. Nak bertanya? Ya, untuk yang grup nak kena join tu, boleh saya tahu link dia sebab tak ada dapat lagi link. Oh, link tu kita dah, kalau setiap sekolah kita dah edarkan hebahan ke sekolah-sekolah. Hebahan grup pertandingan. Dalam hebahan tu dia ada QR harian. Tak apalah, kejap lagi di hujung bengkel kita saya akan sharekan link, nanti kita boleh masuk. Okey, baik. Baik, okey, baik. Terima kasih. Baik, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini. Okey, penceramah kita pada petang ini diberi nama TS Suhaimi. Boleh dengar tak saya? Dengar. Okay, baik. Berpengalaman mengajar selama 33 tahun, merupakan seorang ketujuhjawatan utama program teknologi dan juga elektronik bersama dengan BPL TV. Beliau juga merupakan seorang ketua Jabatan Pendidikan dan Inovasi bagi College Vocational Taiping. Seorang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, penerima anugerah cemerlang sebagai guru vocational BPL TV, pakar reka bentuk dan pembangunan model kajian daripada USI, penerima anugerah World Advisory Professional Award, pemenang anugerah Diamond International Teacher Award di Medan Indonesia pada tahun 2025 dan juga juri World Youth STEM di Medan Indonesia dan pelbagai lagi kejayaan dan telah dimenangi yang akan diceritakan sendiri oleh TSY ini sebentar lagi. Kalau saya cerita semuanya nanti TS tak boleh cerita kejayaan dia. Okey, untuk maksud itu majlis dengan ini menyerahkan bengkel inovasi jasing kita kepada yang kita muliakan TSY ini bengkel sahab. Majlis mempersilakan. Silakan tuan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita Cik Ridwan daripada JPN. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang pada semua rakan-rakan guru yang saya hormati, yang saya sanjungi sekalian. Terima kasih banyak-banyak kerana sudilah meluangkan masa waktu petang-petang yang rileks, santai, mata pun mengantuk kan sekarang ni kan. Untuk kita sama-sama berbengkel untuk membudayakan inovasi di kalangan sekolah-sekolah di sekolah kita lah. Okey, sebenarnya budaya inovasi ni dah lama dah kita nak kena terap dan wujudkan. Okey, jadi saya sebenarnya terpanggil lah untuk memberilah sedikit nak share kan pada semua cikgu-cikgu tentang inovasi ni dan juga macam mana kejayaan yang boleh kita capai apabila kita masuk dalam sesuatu pertandingan tersebut kan. Okey, setakat ni saya dah mula share. Semua boleh nampak ke yang saya share tu? Boleh. Okey, baik. So, jadi bagi masa sekejap, saya nak on slide. Saya dah on slide, tak jalan ni kat sana. Okey, sekejap. Ni bila buat face to face tu, macam ni lah keadaan dia kan. Kita terpaksa ada now. Okay.
Lagi. Sana jalan tak? Tak jalan kan? Belum gerak. Dia tak bergerak pula Ataupun saya salah sharing ke? Saya stop sekejap, saya mula lagi sekali. Entire screen lah. Kan. Okey. Banyak tu. Alright. Okey, dia tukar dah. Okey, baik. So, kita akan mulakan lah. Okey. Baik, semua harap cikgu-cikgu semua boleh bersedia, boleh tahan telinga, mata kan, nak tengok kan. Okey, so sekarang ni, hari ni saya diminta oleh GPN di bawah Puan Ridwan dan juga Dr. Mio untuk memberi sedikit ilmu lah tentang inovasi ni. Bagi saya, inovasi ni merupakan prospek masa depan. Okey, jadi cikgu boleh nanti nak interrupt. Okey, cikgu boleh interrupt apa-apa saja persoalan jika kurang memahami apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf, saya tak dapat nak record, tapi kalau perlukan slide yang ini, saya boleh share nanti. Kita berkongsi. Jangan risau, saya tak kedekut ilmu ya. Okey, baik. Okey, cikgu-cikgu sekalian ya. Okey, nama saya Teknologi Suhaimi Shahab. Saya merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Inovasi di College Vocational Taiping. Ini adalah antara kejayaan dan juga pengalaman saya lah. Saya telah berkhidmat selama lebih daripada 33 tahun dan saya dah memenangi beberapa anugerah lah. Kalau anugerah Perkhidmatan Semilang APC tu saya dah 5 kali dah dapat anugerah tersebut, dan saya pernah mendapat anugerah Semilang Guru Vocational bidang elektronik. Saya merupakan pakar rujuk kepada UPSI dalam pakar reka bentuk. Saya dah menerima anugerah World Advisory Professional Award sebanyak 2 kali di Korea Selatan. Yang terbaru, saya memenangi dianugerahkan di Medan, Indonesia sebagai International Teachers Award. Dan saya merupakan juri di peringkat international. Kalau ada pertandingan di peringkat international, biasanya akan menjemput saya sebagai salah seorang daripada juri tersebut. Jadi sedikit sebanyaklah tentang siapa saya kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Baik, kita nak tengok pasal inovasi. Kata-kata ni yang menjadi dorongan. Menjadi dorongan kepada saya untuk terus berkarya atau membudayakan inovasi kita ni. Sebab dia memandangkan inovasi ni merupakan agenda utama negara. Kita akan melakukan total innovation untuk ke tahap ekonomi yang lebih maju. Jadi kita tengok negara kita ni memang dah banyak dah melakukan inovasi-inovasi yang boleh memberi impak yang besar terhadap bandar, desa, golongan korporat, dekat industri sendiri, dari segi pendidikan dan juga kesihatan. Kalau pengangkutan tu kita nampaklah sekarang ni dah ada biasa yang menggunakan elektrik, tak guna enjin, minyak kan. Itu merupakan salah satu daripada apa yang kita sarankan pada ketika ini. Okey, tak perlulah nak ni Okey, skop ceramah saya, masa dan perubahan ni. Kemudian kita ada pusingan hayat, jenis dan bentuk inovasi, inisiatif pembudayaan kreatif, cabaran kreatif, kemudian last kali kita akan buat rumusan dan kesimpulan. Sambil-sambil tu saya akan berdiskusi lah bersama dengan cikgu-cikgu semua apa yang patut kita buat. Sebab saya sebenarnya lebih suka secara face to face. Kalau face to face tu saya akan bawa bahan-bahan dia untuk cikgu buat perbengkelan. Masa tu baru kita tahu cikgu ada idea ke tidak kan. Kalau macam ni, macam dengar saja macam nanti dia bosan sikit lah kan. Mungkin nanti JPN, Cik Duan boleh aturkan pula untuk buat secara face to face. Okey, baik. Sebelum kita mula, saya nak tuan-tuan dan puan saksikan sedikitlah video ini.
Boleh dengar cikgu Tak dengar. Tak dengar? Alamak. Tapi boleh tengok kan? Tak dengar. Macam mana saya nak buat suara ni? Ada cara. Suara dia, kalau saya dengar. Kenalkan pengacara ni kan? Tak dengar tuan. Tak dengar langsung ke macam mana? Tak dengar langsung. Memang tak ada suara langsung. Dia suara. Saya berhentikan sekejap, boleh? Kat telinga saya dengar. Macam mana saya nak pergi dengar ni? Saya pun tak tahu ni. Sekejap, ada apa-apa tak? Ada yang pakar kat sini ke? Take note, tak ada. Macam mana? Saya pun tak pasti dah ni. Tak apalah, sambil cikgu tengok kepada saya beri penerangan, boleh? Okey. Okey, baik. Cerita dia begini. Okey. Irfan ni dia pengacara lah dekat Media Prima kan. Jadi ceritanya kami dijemput. Kan? Nampak muka saya semua ada kan? Kami ni dijemput terus ke studio di Media Prima untuk membuat secara live atas kejayaan pasukan inovasi KB Taiping ini berjaya mengungguli menewaskan 10 buah negara yang lain dalam pertandingan inovasi. Okey. Tak apa, kita teruskan lagi. Okey, ini lagi sekali sama juga. Ini kita masuk dalam MHI. Okey, di mana di invite kita lah untuk ke udara secara live di sana. Okey. Apa yang saya nak tunjuk ni sebabnya kita nak bagi keseronokan kepada cikgu-cikgu yang melihat hari ini untuk terus berkarya dalam inovasi, untuk terus membudayakan pengalaman cikgu dalam bidang inovasi. Sebab satu hari nanti cikgu-cikgu juga akan berpeluang untuk masuk TV. Okey, ini student-student saya lah yang berjaya ke pertandingan inovasi di Korea. Okey. Baik. Boleh cikgu? Rasa teruja lah cikgu kalau nak masuk TV ni. Kan? Baik. Teruja. Cikgu respon cikgu ya. Baik. Kalau cikgu nak masuk TV, okay, saya boleh bantu cikgu. Jangan risau cikgu. Okey, cikgu nak masuk TV RTM ke, nak masuk TV 3 ke, nak masuk Didik TV ke, insya-Allah saya boleh bantu cikgu untuk masuk. Kan? Tapi yang utama sekali, langkah yang pertama secara kecil-kecilan kita mesti ada perubahan dalam kehidupan kita bermula daripada hari ini. Okey? Jadi dalam diri cikgu sekarang ni, cikgu kena ada satu perasaan yang rasa Allah JPN hantar lagi, nak kena buat kerja lagi, nak masuk lagi dan sebagainya. Buang sifat itu. Sebab dalam pemikiran kita hari ini, kita kena bermula melangkah sesuatu untuk mencapai sesuatu kejayaan. Boleh cikgu So kita mulakan dengan masa dan perubahan, iaitu sebagai realiti kehidupan kita seharian. Apa tu? Cikgu perasan tak dalam video ni, dalam gambar ni, dulu kita nak ambil duit, kita kena cari ceti. Sekarang kita tekan, keluar duit. Dulu kita nak menulis, kita kena guna pelita, kita guna kertas, guna pen. Sekarang kita dah guna laptop kita.
Dulu kita nak dengar hebahan, nak dengar berita, kena ada satu van. Cikgu merasa tak zaman tu? Ada satu van penerangan dekat bawah ni. Okey, yang bawah tu ada van kan? Van tu akan pergi masuk kampung, dia akan beritahu, tuan-tuan dan perempuan, ini dan lain-lain. Tapi sekarang ni kita hanya klik dekat handphone kita, dah ada maklumat yang nak disampaikan. Okey, begitu dengan perubahannya ini. Daripada kita nak menggunakan piring hitam, masuk CD, masuk dah PDA, dah ada iPhone, dah ada iPod. Itu adalah perubahan-perubahan yang kita kena hadap pada masa sekarang ini. Okey? Yang ini pun sama. Okey? Yang ini perubahan yang paling bernilai kepada pengguna. Daripada dulu hanya radio AM menjadi radio FM, dapat TV black and white, jadi TV color, sekarang dah jadi HD TV. Yang terkini cikgu, siapa dapat bagi tahu saya jenis TV yang terbaru? Smart TV. Smart TV. Lagi? Google TV. Lagi? Android TV. Android TV. Lagi? 3D. 3D. Bagus. Lagi? Cikgu pernah dengar tak perkataan 4K? Pernah. 4K TV. Tak apa. Cikgu boleh pergi dekat apa tu orang panggil, dekat shopping komplek ke, kedai-kedai TV ke, atau cikgu nak pergi dekat IKEA ke kan, boleh tengok dekat sana ada tulis perkataan 4K TV yang terkini. Okey, cikgu tengok apa kelebihan dia pula. Nampak perubahan dia dari masa ke semasa sentiasa berubah. Begitu jugalah dengan diri kita cikgu kan, kita pun kena ubah persepsi diri kita kena ubah segala-galanya supaya mengikut zaman yang kita ada sekarang ni. Okey? Baik. Sekarang ni, itu saya kata tadi, dunia telah berubah kan? Bagaimana dengan kita? Kita nak berubah ke tidak kan? Ni contohlah inovasi-inovasi. Cikgu rasa dari tahun 1908 tu, gambar kereta tu, macam tu, kita belum wujud lagi. Masuk tahun 1958, kita dia macam tu. 2008 dah ada kereta macam ni Bila 2028 agak-agak ada kereta terbang tak? Cikgu rasa ada kereta terbang tak? Ada. InsyaAllah. Ada. Okey. Cuba cikgu nyatakan kat saya. Macam mana cikgu tahu kata ada kereta terbang pada tahun 2025, 24? Tahun lepas dah ada kereta terbang dah sebenarnya. Cikgu perasan tak? Magnet. Bukan. Apa cikgu? Prototype. Prototype bukan. Saya ceritalah cikgu. Nanti lambat pula kita habis kan. Kereta menggunakan drone. Cuma belum dilancarkan lagi je. Kan? Kereta guna drone. Maknanya dia dekat tayar tu dia dah pasang kipas. Macam drone dia pusing-pusing macam tu kan. Dia boleh terbang dah sekarang dah. Body kereta tapi tayar dia menggunakan kipas drone. Tahu drone kan? Cikgu semua tahu tentang drone kan? Yang kita anak-anak kita duk main macam kapal terbang tu ada 4 bilah kipas kan, naik atas turun bawah kan. Sekarang ni kereta orang boleh naik atas drone tersebut. Drone yang besar lah. Cuma belum dilancarkan sebab bila buat drone ni dia ada sedikit keselamatan melalui ketenteraan. Sebab drone ni kalau kita wujud kereta drone nanti ganggu dengan kapal terbang pula kan, nanti ganggu dengan helikopter, nanti ganggu dengan, sebab drone ni dia boleh jadi alat untuk peperangan. Jadi benda tu masih lagi dibahas di peringkat dunia. Jadi kita tunggulah. Kalau ada besok ni mungkin drone tak payah pakai tayar dah, pakai kipas saja kan. Okey cikgu? Baik, ini kamera. Okey, dah biasa kita tengok ini masih kamera. Okey, ini lampu. Baik. Apa yang saya nak tunjuk kat sini ialah setiap inovasi tu dia tetap sama. Contoh changing bulb ni, kerja dia hanya untuk menerangi kawasan yang gelap. Daripada dulu sampailah sekarang. Sampailah kat rumah kita sekarang ni kan.
Macam-macam dia punya ni. Apa yang beza dia ialah dari segi harga. Dulu harga dia mahal. Makin lama dia akan jadi semakin murah. Kos elektrik dulu mahal. Sekarang ni bila kita guna dia, dia akan menjadi semakin murah. Jangka hayat dia dulu pakai seminggu dah meletup. Sekarang ni dia boleh tahan sehingga sampai jangka masa yang agak panjang. Kenapa dekat harga tu semakin mahal? Yang lain semua kurang, tapi harga dia semakin mahal. Agak-agak cikgu kenapa? Cikgu respon ke? Pertambahan komponen. Pertambahan komponen. Again, lagi? Inovasi. Betul, memang betul inovasi. Kenapa? Kenapa dia daripada RM1 boleh jadi RM360 seunit? Mahal. Jimat tenaga. Sebab bila dia jimat tenaga, benda tu akan menjadi kehendak ramai orang. Bila ramai orang nak, dia jadi permintaan dia semakin tinggi. Masa inilah harga itu akan diletak tinggi. You nak, you beli. You tak nak, you guna yang lama. Macam tu kan. Jimat dekat penggunaan dan jangka hayat, tetapi dia akan naik kos pada tinggi. Untung tak kalau cikgu berjaya menghasilkan lampu yang sangat berkualiti. Mesti untung kan? Sebab harga dia tu disebabkan oleh kita nak berniaga, kita nak kau untung, masa inilah kita akan naikkan harga dia. Orang nak tak nak kena beli sebab dia akan memberi efek kepada pengurangan kos bayaran elektrik dan juga jangka hayat dia lama. Dia kata tak apalah, mahal pun tak apa. Daripada aku beli hak RM1 tu, kan, pakai sekejap dah rosak. Tapi aku beli yang mahal, boleh guna sampai bila-bila. Itu kos dia. Itu yang dikatakan sebagai perubahan inovasi. Jadi bila cikgu buat inovasi nanti, cikgu kena fikirkan tentang ini. Adakah inovasi cikgu hasilkan itu akan mempunyai jangka hayat yang panjang daripada produk yang asal yang lama? Adakah dia mempunyai sesuatu efek yang agak memberi impak yang sangat besar terhadap kos elektrik ke, jangka hayat dia ke? Tetapi kita boleh jual dia dengan harga yang mahal untuk mahu keuntungan. Tetapi untuk menghasilkan itu pada harga yang rendah. Maknanya dia kita kau keuntungan lebih daripada 30%. Jelas cikgu? Seronok cikgu? Okey. Ini perubahan yang ketara. Dulu kita ada pekerja kola biru yang dekat industri, yang dekat pembinaan dan sebagainya. Okey. Sekarang ni dah mula ada pekerjaan kola putih. Bukan dia pakai baju yang kola dia tu warna putih cikgu Maksud tu dia ada uniform. Okey, dia ada uniform, dia bekerja dekat office, dia bekerja dekat aircon, dalam aircon dan sebagainya. Sekarang dah tak ada kola dah. Betul cikgu? Okey. Sebab dia boleh duduk kat rumah, dia boleh type. Okey, hantar. Siapa saja order makanan, hantar. Duduk kat rumah je. Kan? Lepas tu dia boleh buat pesanan, dia boleh buat semua tu. Itu dikatakan perubahan dari segi pekerjaan. Okey? Dah tak ada dah kola-kola, dah tak pakai. Tengok, dia pun tak pakai kola kan. Semua pakai round neck sahaja kan. Macam tu lah. Macam hari ni lah kita berdiskusi menggunakan internet sahaja kan. Kalau tak buka video, tak buka kamera, kita tak tahu siapa yang duduk kat depan kita. Okey? Baik, ini contoh inovasi tu. Siapa yang rasa nak masuk pertandingan inovasi yang kedua tadi tu apa? Inovasi agro, mungkin boleh ambil daripada contoh-contoh yang saya tunjuk ni. Okey? Tapi nanti saya akan berkongsilah tentang beberapa inovasi yang boleh cikgu cuba buat untuk masuk dalam pertandingan ini. Cikgu jangan risau. Alright? Ini yang biasa, ini contoh inovasi yang biasa. Dia simple je. Kita semua ada penyangkut baju, tetapi penyangkut baju ini cukup istimewa untuk mempercepatkan untuk membuka baju tersebut. Kan? Tarik je terus jatuh je kan. Okey? Ini inovasi yang simple daripada spring penyepit baju boleh jadi spring untuk menggunakan chopstick.
Okey, yang ini lagi simple. Nak naik basikal, nak bersihkan kaki, pakai je span, letak dekat pedal basikal tu sambil kayuh, sambil dia cuci kaki. Yang ni pun senang. Okey, kalau sebelah tu takut basah hujan, pasang saja plastik dekat payung, baju kita pun tak basah. Sebelah ni pula nak makan apa budak-budak sekarang suka makan ni? Ramen kan? Ramen yang panas-panas tu guna je kipas, sambung dah boleh buat. Yang ni lagi sonok. Apa yang ada anak kecil tu, buatlah tangan palsu ni kan. Bila buat tangan palsu ni sama di Zeki Infantilo. Yang ni dah ada dah dekat pasaran kan. Untuk memberikan kesesan pada budak baby tu, kalau dia rasa macam ibu dia sedang memeluk dia. Sebab tu dia buat. Nampak tak? Sesuatu inovasi yang ditunjukkan sini, dia ada dia punya penyataan masalah dia. Contohnya macam bayi ni, kalau dia tak dapat tidur sebab dia tak kena peluk, so dicipta sesuatu macam bentuk tangan, letak kat bayi ni, dia akan selesa tidur. Itu penyelesaian lah. Okey? Ini biasa, kita tengok kasut bersirap, tangga rumah kita tu kita boleh buat sebagai laci untuk menyimpan kasut. Okey. Bila dikatakan dunia ini dah berubah, okey, akan datang apa yang kita nak cipta. Ini terbuka kepada cikgu semualah. Okey, kalau cikgu rajin berfikir tentang apa masalah yang berlaku sekarang, cikgu boleh menjadi seorang pencipta, inventor. Okey, bila dah jadi inventor ni, cikgu akan menyelesaikan perubahan dan boleh membuat dunia ini berubah. Mula daripada sekarang cikgu. Baik. Ini yang saya dah pernah buat dulu. Okey, ini namakan sebagai ESCB, Environment Compound. Tak dengar. Tak ada suara pun. Boleh buat rumah. Macam tu cerita dia. Okey, baik. Ini adalah bagaimana saya bermula. Lag lah, lag. Okay. Alright. Sorry Boleh? Line putus-putus. Okay. Baik. Okay So bermula daripada idea lah. Daripada idea, kita akan membuat sesuatu. Okay. Alright. Okay. Ini lepas kita dapat idea, kita buat satu cadangan penyelesaian. Daripada satu benda tu, kenapa kita nak pilih kertas? Kan? Cikgu nanti kenapa kita nak pilih benda apa nanti? Kan? Untuk menyelesaikan sesuatu problem. Okay? Baik. Macam mana kita nak buat penyelesaian tu? Kita kena bermula dengan perbincangan, lepas tu percambahan idea, kita kena buat penyelidikan, kemudian kita ada keputusan, kemudian kita ada apa bahan yang kita nak gunakan. Dan perkara ini kita tak boleh buat seorang-seorang. Benda ni kita kena ada tim. First kali cikgu bila dah ada idea, cikgu tubuhkan satu tim. At least dalam 3 ataupun 5 orang. Okey, 5 orang cikgu, 5 orang student, kan? Kita buat diskusi, kita buat perbincangan untuk mencari penyelesaian sesuatu projek yang cikgu nak buat. Okey cikgu? Bu Radiana ada problem? Cikgu Diana? Cikgu Diana tak dengar, dia turn on dia punya. Okay, thank you Cikgu Diana. Ada masalah ke Cikgu Diana? Tak ada
Okey, seteruskan. Kemudian yang perlu ada dalam kita punya skop inovasi kita yang terusnya adalah objektif. Apa objektif yang kita nak capai? Ini yang paling penting. Bila kita dah ada masalah dan kita kena ada objektif. Objektif kita, macam saya, mencari alternatif baru untuk memperagaikan produk. Okey, kemudian mencipta bahan binaan baru. Kemudian mengurangkan kemusnahan hutan. Kemudian mengurangkan kadar penggunaan produk yang berasaskan tanah. Baik. Sekurang-kurangnya tak lebih daripada 4, cikgu. Setiap objektif kita nak buat tak lebih daripada 4, tak kurang daripada 3. Jangan 1, jangan 2. Mesti 3 ataupun 4 objektif yang kita cuba nak capai. Kalau kita tak ada objektif, tak boleh dicapai, maka produk kita itu tak boleh dikatakan sebagai penyelesaian masalah. Okey cikgu Baik, ini last kali kita ada satu proses pembuatan. Okey, macam mana kita hasilkan produk tersebut dan kita jadikan dia sebagai dokumentasi lah. Okey, seperti yang saya tunjukkan ni. Satu persatu nak buat dia. Okey, kemudian dah uli dia sampai, cikgu nampak tak? Dia jadi macam tanah liat kan? Asalnya mesti cikgu tak percaya. Betul ke kertas kan? Kenapa proses kertas tu bila dihasilkan boleh sampai dapat jadi bentuk tanah liat? Dan tanah liat ini saya hantar ke Jabatan Mineral dan juga Galian. Mereka dah uji hampir 90% kesamaan produk yang saya hasilkan ni dengan tanah liat yang sebenar. Tetapi tanah liat sebenar menggunakan alam semula jadi. Yang ini menggunakan paper, all paper kan. Kertas-kertas yang lama-lama tu diproses sehingga menjadi tanah liat. Dan boleh bentuk macam-macam lah. Okey. Kemudian dah siap masuk dalam acuan bentuk bata-bata. Okey, ni sebuah campuran dia macam ni. Okey, kertas, pelakat seramik, kapur semua tu. Dan akhir sekali, dari segi kesimpulannya, maka terhasillah satu batu-bata yang saya namakan dia ECB. Okey. Baik, cikgu. Pelik tak? Kenapa saya tak sebut saja nama bata? Kan? Tapi saya nama ECB. Nama ni satu penjenamaan yang sangat penting. Bila orang daripada jauh nampak perkataan apa tu ECB? Dia mesti tertanya-tanya nak tahu dengan lebih lanjut tentang perkataan ECB. So penjenamaan sesuatu produk tu mesti cikgu bagi. Boleh ya? Okey. Jadi kita tahulah kesimpulannya, dia akan jadi reuse dan juga recycle. Okey. Ketiga-tiga proses ini merupakan perkara yang paling penting dalam nak membina sesuatu inovasi. Okey, so kita dapat simpulkanlah penemuan inovasi yang sangat membantu bila ECB mampu berubah paradigma teknologi, pembinaan, produk yang pelbagai kelebihan, mampu terus maju. Macam itulah. Jadi kita dapat semua kesimpulan akhirnya. Okey, ini dari segi implikasi. Bila kita buat sesuatu produk tu, dia mesti ada impact dia. Semakin banyak impact, semakin berjayalah produk cikgu hasilkan tu nanti. Okey? Kalau boleh, dia ada impact untuk pelajar, sekolah, jabatan, kementerian, komuniti, alam sekitar serta sampai ke peringkat global. Cikgu rasa pening, cikgu boleh interrupt lah, bertanya dan sebagainya kan. Saya rasa tak dengar juga muzik dia. Ni adalah antara orang panggil dia montaj lah. Okey, montaj untuk kita punya hasil produk. Nampak? Kita masukkan juga tentang video macam mana kita hasilkan. Okey, macam mana kita proses nak buat dia. Okey. Durasi untuk yang ini tak lebih daripada 1 minit. Okey. Dia tak lebih daripada 1 minit. Sebab kalau lebih daripada 4 minit, 5 minit tu orang dah bosan nak tengok. Okey? Orang nak tengok macam kita buat iklan. Macam kita tengok iklan sabun ke apa kan. Ada tak lebih daripada 1 minit dia punya iklan dia? Kan? Dia tak akan lebih. Sebab lebih first kali dia akan kena bayaran yang tinggi. Jadi bila masa yang singkat, orang akan tertengok-tengok dan boleh ulang banyak kali. Okey? Baik. Cikgu, untuk menghasilkan projek, kita perlukan pusingan hayat.
Okey. Contohnya begini. Sesuatu produk, bila kita hasilkan, kita kena buat kajian tentang dia punya kos pasaran dia. Okey. Kalau cikgu tengok graf yang saya tunjukkan ni, dia bermula dengan O-curve growth tu. Okey, dia bermula daripada zero, dia mula naik. Okey, sampai sesuatu ketika akan jadi stabil. Sale dia ada stabil. Satu hari nanti dia akan jatuh. Okey, dia akan jatuh dia punya ni. Umpama seperti kita tengok dalam TikTok kedai-kedai yang viral. Kan? Kedai-kedai viral ni, kedai makanan ke apa yang viral tu, mula-mula dia slow. Tapi bila dia mula buat TikTok, mula viral, mula dapat buat konten yang banyak-banyak tu, orang mula dikenali, maka kedai tu kita pergi pun tak dapat kursi nak duduk. Penuh orang. Tapi selama manakah orang akan sentiasa pergi kedai tu? Adakah dalam masa sebulan sahaja, ataupun setahun, ataupun 3-4 tahun? Tapi lama-lama nanti, dia tetap akan jatuh juga bila viralnya itu dah habis ataupun dah tak ada lagi dah. So, bila nak buat satu produk tu, perkara ini kena diambil kira. Namanya adalah life cycle curve. Okey, nanti kalau dalam pertandingan, katalah saya dilantik menjadi juri, saya nak tengok cikgu ada tak buat tentang life cycle curve ni. Berapa lama produk cikgu tu boleh diterima oleh masyarakat, boleh diterima oleh jabatan, boleh diterima oleh dunia. Okey? Jadi benda tu sangat penting. Kalau ada life cycle curve yang cikgu buat research, itu memberi impact yang besar kepada produk yang cikgu hasilkan. Okey ke cikgu? Tak lari lagi Cik Suhaimi. Ya. Nak tanya yang butter yang Cik Suhaimi buat ni kan? Ya. Ni dah dipatenkan ke macam mana? Sudah. Mana dia dah ada di pasaran lah maknanya. Sudah ada di pasaran satu ketika dulu. Saya pun dah ada buat curve tu sebab saya bermula pada 2006. Bila 2006 masa tu tak ada batu-bata yang boleh lawan dengan saya, maka ketika itu sangat gah lah. Okey, lepas tu bila tibanya ada batu-bata yang blok semua tu kan. Maka batu saya pun mulalah down dah, tak ada dah. Saya patent melalui MyIPO. Okey, tapi kos dia sangat tinggi. Tapi alhamdulillah masa itu saya berkooperasi dengan Astro. Okey, then di bawah Sirim ambil saya punya idea ni dan komersialkan dia. Saya cuma dapat royalty 1% sahaja. Itu cerita dia. Yang pertandingan yang boleh lah nanti kan ada try. Yang pertandingan yang dekat Korea tu yang menang lawan tu kan. Yang ni ke? Butter ni ke? Bukan. Yang ini yang cerita yang dah lama. Yang di Korea tu lain cerita dia. Yang tu pun dikomersialkan ke? Yang itu sedang dikomersialkan oleh Yayasan Inovasi. Oh, okey. Masih atas jawapan. Baik. Cikgu nak jadi macam ni, jom kita sama-sama buat. Okey kan? Cikgu ada produk, mana tahu masuk pertandingan ni nanti boleh dikomersialkan dengan lebih baik. Kan? Saya akan bantu cikgu. Cikgu jangan risau. Okey? Boleh pergi Korea je. Boleh saya teruskan? Okey, baik. Jadi cikgu kena fahamlah tentang apa yang dimasukkan inovasi sebenarnya. Okey? Baik. Ini adalah yang dikatakan sebagai inovasi. Dia ada beberapa, kita panggil dia, orang panggil apa tu? Dia punya, apa ya kita nak sebut? Dia ada produk, perkhidmatan, proses, kriteria. Okey? Dia punya kriteria dia. Okey? Ada jenis produk, kriteria perkhidmatan, proses, teknik, amalan baik dan juga jenis teknologi. Agak-agaklah untuk pertandingan yang security food ni, dia masuk bawah mana? Siapa boleh respon?
Perkhidmatan, okey, bagus. Boleh. Produk, boleh, bagus. Semua. Semua sebenarnya. Okey, dia boleh masuk produk, perkhidmatan, proses, amalan baik, teknologi, semua ada. Jadi apa-apa saja pertandingan inovasi, sebenarnya dia mencakupi ke semua kriteria-kriteria ini. Kita boleh pilih lah. Kita nak buat produk sahaja ke, kita nak buat perkhidmatan sahaja ke, kita nak buat proses sahaja ke, nak buat amalan baik sahaja ke, ataupun nak menggunakan teknologi. Okey. Jadi saya terangkan satu-satu Baik, ni jenis-jenis inovasi Baik, kita ada tadi yang teknologi, bukan teknologi, kita ada incremental dengan radical. Kan? Pening kepala dengar ke? Kan? Jangan pening-pening je. Kita follow pelan-pelan. Okey? Baik, di bawah teknologi ni dia ada dua pula. Satu proses dengan produk perkhidmatan. Yang bukan teknologi ni struktur organisasi, reka bentuk produk, teknik pengurusan dan pemasaran. Bukan teknologi macam kita buat web lah. Kita buat web ke, kita buat application ke, aplikasi ke apa-apa ke, itu bukan teknologi. Teknologi ni lebih kepada macam model, produk dan sebagainya tu kan. Jadi kita kena tengok pula radical dengan incremental ni apa. Baik. Radical ni sebenarnya adalah satu produk menggunakan output yang tidak pernah wujud sebelum ini. Contohnya dulu kita tidak ada pun lampu kan, tidak ada mentol. Masa itu diwujudkan mentol. Itu dinamakan sebagai inovasi radikal. Cikgu jelas Okey. Radikal ni makna first time dia wujud. Okey, first time dia wujud. Okey. Adakah batu-bata saya itu radikal? Bukan. Batu-bata memang dah ada dah kan. Cuma saya inovasikan dia menggunakan bahan-bahan yang lain. Itu kita namakan sebagai incremental. Okey, benda yang dah ada kita ubah suai, kita perbaharui dia. Itu kita namakan sebagai incremental. Ingat cikgu radical adalah benda yang belum wujud, kita wujudkan dia. Incremental, benda yang dah wujud, kita ubah suai jadi dia lebih baik. Macam tu maksud dia. Okey. Macam mana dapat idea incremental tu ya? Idea incremental. Macam mana kita nak dapat? Okey, baik. Contohnya lah, cikgu pernah menggunakan bekas polyform yang putih kan, polystyrene tu untuk isi makanan kan. Itu benda yang kita katakan sebagai radikal. Tiba-tiba cikgu cuba fikirkan macam mana kita nak ubah soal polyform ni tak guna polyform. Kita nak guna bahan yang sama, dia akan jadi benda lain. Dia pertingkatkan lagi. Macam tu. Jadi incremental lah. Okey. Faham kan cikgu? Contohnya, okey. Cikgu buat slipper. Cikgu tengok slipper kan? Slipper dihasilkan daripada getah. Betul? Getah asli ke ataupun getah tiruan ke. Cikgu kata, okey, aku nak buat slipper juga. Tetapi aku tak nak guna getah. Aku nak guna bahan lain. Mungkin cikgu kata, aku nak guna paper. Kan? Paper lama. Kertas softgam lama. Aku akan proses dia jadi sesuatu benda seperti getah. Itu yang dikatakan sebagai inovasi incremental. Incremental tu adalah pemikiran. Increase tu maksud dia tu kita berfikir nak ubah. Macam tu. Senang, bahasa mudah lah. Nanti incremental maknanya kita pemikiran kita nak ubah suai. Boleh cikgu? Boleh. Okay, good. Bagus. Cikgu sangat bijak semua ni. Okay, macam ni lah. Radical innovation dengan incremental. Benda yang atas tu tak ada telefon. Telefon tak ada dulu, diwujudkan telefon. Yang ini pager, tak ada pager dulu mula-mula kan. Diwujudkan pager. Pager dengan telefon benda yang berbeza. Okay. Lepas tu dia incrementalkan dia. Nampak sebelah dia. Jadi walkie-talkie, jadi handphone, jadi telefon yang boleh keluar nombor dan sebagainya. Itu perbezaan antara radical dan juga incremental. Ingat incremental ni mental, pemikiran. Kita nak ubah soal guna otak.
Okey, baik. Yang ini adalah inovasi bukan teknikal. Dia lebih pada aspek pengeluaran, kaedah pengedaran, pemasaran. Okey, dia benda ni macam saya kata tadi lah, kita buat satu laman web. Okey, laman web tu untuk mengiklankan sesuatu. Bagaimana kaedah untuk mengedarkan barang. Grab tu merupakan salah satu contoh inovasi bukan teknikal. Membuat aplikasi Grab, membuat aplikasi apa nama hak yang beruang tu? Beruang pink tu nama apa? Apa ya? Food Panda. Food Panda. Okey, Food Panda. Itu merupakan inovasi bukan teknikal. Inovasi sebenarnya tu. Kan kita duk guna apps. App Food Panda, app Grab, apa lagi app kan? Apa-apa app lah. Itu semua merupakan inovasi yang dinamakan sebagai inovasi bukan teknikal. Cikgu ada idea tak macam mana nak buat inovasi bukan teknikal ni dalam pertandingan agro ni? Kan? Ada boleh buat. Okey, jelas cikgu? Baik, kita bagi inovasi perkhidmatan. Ni perkhidmatan ni dah terang-terang dah tertulis kat sini. Macam Dell komputer. Maksud dia tu, Dell komputer tu telah mencipta satu komputer sebagai perkhidmatan kepada kita. Untuk kita gunakan dia supaya memberi kemudahan kepada kita nak menulis ke, nak apa ke semua tu, itu dinamakan sebagai perkhidmatan. AirAsia, tambang murah, kan? Penerbangan, itu perkhidmatan. Kapal terbang tu memang dah kapal terbang lah, transport. Tetapi AirAsia ni dibuat satu kaedah untuk perkhidmatan supaya kita dapat naik kapal terbang tu dengan harga yang murah. Walaupun sebenarnya sama je naik mas ke apa pun. Kan? Dia kurangkan harga kat sini tapi dia bagi pula harga makanan kena bayar lain, minuman kena bayar lain, tambang apa tu bagasi kena bayar lain. Betul tak? Tapi orang dengar, murah. Tekan sekali, nak makanan tak? Nak tempat duduk tak? Nak apa tak? Campur-campur, sama harga dengan penerbangan yang lain. Tapi cara perkhidmatan itu, inovasi yang dibuat tu menyebabkan ramai orang nak naik AirAsia. Betul kan? Semua yang dah pernah naik kapal terbang tu mungkin dapat tengok dah perbezaannya. Aku ni tertipu rupanya. Okay, kan? Tak adalah. Semua perkhidmatan tu merupakan satu inovasi. Okey, baik. Inovasi akar umbi. Kalau cikgu faham tanpa membaca ni kan, apa yang cikgu faham tentang akar umbi? Respon. Di peringkat bawah. Bukan sama bawah. dengan inovasi radikal ke? Apa dia? Sama dengan inovasi radikal kalau akar umbi. Dia memang inovasi radikal. Tetapi sebenarnya akar umbi tu dia bermula daripada bawah. Daripada awal lagi. Contohnya dia nak buat rumah. Kan? Nak buat rumah, dia kena bermula daripada membuat kajian tentang tapak tanah. Dia kena buat tentang macam mana nak buat simen, macam mana nak buat tiang, macam mana nak naik bumbung apa nak pakai. Itu dinamakan sebagai akar umbi. Dia mesti bermula daripada bawah, daripada akar. Sampailah ke atas. Faham tak? Dia bukan mula terus debu, dapat je hasil dia. Maknanya dia kajian dia tu daripada bawah, daripada mula-mula sekecil-kecil biji benih sehinggalah dia tumbuh menghasilkan buah. Itu yang dinamakan sebagai akar umbi, bukannya permulaan. Maksud tu saya belum pernah masuk inovasi, saya baru nak buat inovasi. Saya ni akar umbi. Bukan itu maksud dia. Maksud dia satu projek yang bermula daripada belum wujud sehingga dia wujud, sehinggalah dia boleh mendatangkan hasil. Okey cikgu? Right. Baik. Yang saya katakan tadi kan, impact dan manfaat inovasi. Baik. Objektif inovasi ni, pertama sekali mesti ada 3 aspek ni bila cikgu nak tulis. Cikgu perasan tak tadi? Bila saya tulis objektif dia, pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Jadi bila nak buat penulisan inovasi, cikgu nak mewujudkan inovasi, objektif inovasi cikgu mesti ada cerita tentang mengurangkan kos, cerita tentang meningkatkan kualiti,
dan cerita tentang meningkatkan prestasi. Ada 3 ini dan dapat diselesaikan, maka produk cikgu akan menjadi johan. Akan diiktiraf sebagai pemenang pingat emas. Akan mendapat hadiah RM2,000. RM2,000 kan? Macam itulah cerita dia. Tapi pemilihan objektif ni kena penting. Apa yang saya ceritakan, pemilihan objektif kena penting. Bila buat sesuatu projek, objektif kita mesti ada ketiga-tiga elemen ini. Jelas cikgu? Cikgu catat tak? Okey, baik. Dari segi kreativiti dan inovasi, ini yang kita kena mula. Okey, nak menghasilkan sesuatu kreativiti, okey, kita tak boleh buat sorang-sorang. Kita kena ada ramai kelompok. Sebab ramai kelompok itu yang akan bagi idea. Barulah kita boleh dapat munculnya satu teknologi baru. Barulah boleh kita merubahkan apa yang berada di pasaran. So ingat cikgu nak buat satu inovasi, cikgu jangan buat sorang-sorang. Nanti cikgu boleh jadi migraine, kan? Cikgu boleh jadi pengsan, kan? Cikgu panggil rakan-rakan. Okey, di kalangan cikgu bahasa, di kalangan cikgu sains, di kalangan cikgu RBT, di kalangan cikgu apa lagi? Cikgu sukan, cikgu apa lagi kat sekolah ada. Semua-semua cikgu tu cikgu libatkan. Paling betul? Kan? Paling kurang sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 orang. Jangan 3, jangan 2, jangan seorang. Sebab kalau 2 dia payah perbincangan 2 bicik mata ni dia susah sikit. Sebab orang ketiga tak boleh menyampuk, kan? Jadi kena ada 4, 3, 4, 5 orang. Baru akan ada idea yang banyak. Masa ni nak bergaduh lah, kan? Masing-masing ada idea, dia akan bagi tahu. Jangan berkecil hati sebab setiap idea itu memberi peluang untuk kita eksploitasikan untuk menghasilkan satu-satu teknologi yang baru. Okey cikgu? Cikgu wujudkan dulu kumpulan inovasi. Baik. Ini secara individu, setiap seorang tadi tu dia berperanan memberikan kemahiran berfikir secara kreatif. Dia tahu sumber yang boleh digunakan dan ada motivasi dalaman. Maksud dia sangat berminat. Macam saya ni, daripada tahun 2006 dulu, saya memang sangat-sangat suka tentang inovasi ni. Itu memotivasikan dalaman diri, kan? Sanggup habiskan duit, sanggup habiskan masa, kan? Sanggup buat itu, buat ini, pergi sana, pergi sini, semata-mata untuk memotivasikan dalaman saya ni supaya kita boleh menghasilkan sesuatu yang kreatif. Ini tugas seorang individu. Kalau ada 5 tadi, 5 orang punya kreativiti individu. Maka boleh hasilkan satu kumpulan yang dinamakan sebagai KIK. Kumpulan apa? Kumpulan cikgu tahu dah KIK? Kumpulan Inovasi kreatif. Inovasi kreatif. Pandai cikgu. Cikgu tak tidur, lega saya dengar. Saya takut nanti saya cakap seorang-seorang. Okey cikgu. Ini kemahiran berfikir secara kreatif cikgu . Satu ni, bila kita fikir menggunakan minda kita boleh menjana dan menghasilkan idea, boleh mencipta sesuatu yang baru, okey, boleh menerokai ataupun mencari dan memahami sesuatu masalah secara inovatif. Okey. Ini dikatakan sebagai bila kita berfikir secara kreatif. 3 benda ini boleh kita selesaikan. Okey. Baik. Kreativiti ni pula dia merupakan potensi untuk sebab kreativiti ni sebenarnya dia boleh dipelajari, dirangsang. Tapi dia tak boleh diwarisi. Benda tu akan datang secara sendiri. Contohlah, saya seorang pakar inovasi. Okey, universiti ni panggil untuk ajar student dia, universiti panggil untuk ajar dia. Tapi saya tak boleh mewarisi kepakaran saya ni kepada anak saya. Walaupun anak saya
pernah masuk inovasi dan menang di peringkat antarabangsa, tapi benda itu sebenarnya dia kena pelajari. Dia kena dipupuk, dia kena ajak, dia kena rangsang. Jadi untuk anak murid cikgu, cikgu jangan tengok dia dah mengharap dia untuk datang dengan kita. Kita kena suruh dia belajar. Kita kena pupuk dia. Kita kena rangsang dia. Tunjuklah apa dia akan dapat apabila dia join dengan inovasi. Macam tadilah yang saya tunjuk mula-mula gambar kan. Itu adalah saya punya modal lah. Bila saya tunjuk dekat student-student saya, kalau awak masuk buat inovasi, awak akan dapat ini, dapat pergi Korea, dapat pergi Medan, dapat pergi Thailand, dapat pergi Croatia, dapat pergi Kanada. Siapa tak teruja? Kan? Jadi dari situlah kita akan tarik pelajar-pelajar kita ni untuk berkarya dalam inovasi. Termasuk cikgu kan. Kalau cikgu rasa nak dapat APC, inilah peluang cikgu. Kan? Peluang cikgu untuk menaikkan nama sekolah, berjaya dalam inovasi yang sangat mudah. Mestilah guru besar ataupun pengetua cikgu kan. Oh bagus cikgu ni, dia banyak usaha kan. Kita calonkan dia untuk APC 2025. Amin. Okey. Bila kita dah ada kreativiti, kita boleh menjadi, kita boleh jadikan sebagai dia satu inovatif. Okey. Bila dah ada inovatif, maka terhasillah budaya, sosial minda, tingkah laku, kan? Untuk kita menjadi sebagai seorang yang sebagai seorang inventor ataupun pencipta. Nampak? Okey. Baik. Ini proses inovasi. Okey. Proses inovasi cikgu boleh catat ya. Apa yang cikgu nak mula dulu? Seperti yang saya dah terangkan daripada awal tadi, perkara pertama yang cikgu kena buat adalah menjana idea. Buat brainstorming bersama rakan-rakan dan juga student. Cikgu jangan anggap budak sekolah rendah tak ada idea cikgu. Cikgu panggil budak sekolah rendah tu, cikgu duduk bersama dengan rakan-rakan cikgu yang lain. Okey, awak ada idea tak? Cuba semua masing-masing idea. Apa yang kita nak buat tentang produk-produk ataupun apa kita nak buat dengan sayuran-sayuran yang dah layu, yang dah tak boleh makan dah. Kan? Nanti akan keluarlah, cikgu saya nak buat makanan ayam. Cikgu saya nak buat makanan ini. Cikgu saya nak buat ini. Cikgu saya nak buat papan. Kan? Cikgu dengar ayat terakhir dia. Sayur-sayuran tu boleh diubah menjadi papan. Kan? Cikgu rasa boleh berlaku tak cikgu? Cikgu? Ya. Maaf, tanya memang skrin dia kecil ya? Saya tak nampak sangat lah. Skrin dia kecil. Proses inovasi ni sebab ada tulisan bawah tu. Jadi macam mengganggu sikit nak tengok. Tulisan bawah. Kalau ikut saya nampak sini dekat saya punya handphone, tak ada apa yang terganggu pun. Yang lain macam mana? Sama ke? Tulisan apa tu yang mengganggu tu? Zoom bagi besar. Cuba zoom bagi besar ataupun tekan button apa nama tu kita panggil pin tu kan. Kalau kita pin tu maknanya kita akan pop ataupun kita buka skrin yang besar. Boleh cikgu? Okay, good. Yang lain semua okay. Baik. Tadi menjana idea tadi saya tadi kan saya dah bagi tip dah sebenarnya tau. Kan? Siapa yang boleh buat sayuran tu kan. Boleh Okey. Yang kedua, bila kita dah ada idea, kita buat tapisan ataupun kita buat pemilihan. Yang mana yang boleh memberi impak yang besar dan juga garis apa tadi? Garis apa tadi? Yang panjang tu. Graf tadi kan? Graf curve tadi kan? Kalau kita boleh dapatkan rasa diberi panjang dia akan diterima, maka itulah pilihan kita. Lepas tu baru kita bangunkan dia. Lepas dah bangunkan dia, kita kena buat penyebaran. Penyebaran tu maksud dia kita kena mengkolaborasikan bersama dengan institusi-institusi ataupun jabatan-jabatan supaya benda tu bila dia orang tengok dia boleh bantu nak baiki ke, nak buat testing ke, apa tadi, lepas tu nak patent ke. Masa ni lah yang disebut sebagai penyebaran tadi tu. Dapat cikgu?
Okey, kita teruskan Baik. Saya nak minta cikgu, sama ada cikgu type, saya boleh baca kat saya punya skrin ni. Apa yang cikgu boleh buat dengan tin minuman ni, yang kosong lah. Jangan cikgu kata saya boleh buka dan minum. Cuba cikgu senaraikan, saya nak tengok. Okey, saya bagi masa 1 minit. Pasu bunga. Okey, lagi. Pencakar sampah. Okey, lagi. Tabung. Lagi bekas pensel. Lagi perhiasan. Bekas stationery. Lagi tempat letak lilin. Kipas. Acuan. Lagi bumbung. Casing jam. Bunga. Gubahan bunga. Lagi. Tak bahaya ke cikgu? Dapur solar. Wow. Okey, pembakar udang. Wih, menarik ni. Kereta, penyodok, penyangkut kunci. Yes, saya suka. Pelita, sofa, pembakar. Lagi? Ada you? Wow, cikgu banyak idea rupanya. Kan? Nampak? Dekat sini perasan tak cikgu? Saya cuba buat dalam satu kumpulan ni yang kata idea tu kan? Itulah saya katakan brainstorming. Daripada satu benda tadi tu, semua cikgu seluruh negeri Perak ni memberi idea. Kan? Nanti kita akan pilih. Nanti tengok, okay, kalau nak buat kipas macam mana, nak buat pasu bunga macam ni. Nampak? Sampan pun boleh buat. Betul? Okey? Nampak tak? Itu yang dimaksudkan dengan yang idea akan melahirkan satu kreativiti. Kan? Semakin ramai kita ada kelompok, semakin banyak idea yang boleh kita lakukan. Bagus cikgu? Okey? Baik. Ini adalah proses untuk membuat satu inovasi. Okey? Seperti tadilah, generate, kemudian kita ada screening, kemudian ada feasibility, kemudian kita implementkan dia, kita buat dia. Okey? Ini adalah satu contoh macam mana kita nak buat abstract. Cikgu kena ingat, abstract mesti berbentuk seperti ini. First kali ada tajuk dia, nama orang yang mencipta, datang daripada kolej mana atau sekolah mana, kemudian kita ada corresponding author, dia punya email dia. And then abstract dia mesti ditulis tak kurang lebih kurang dalam satu muka surat. Kemudian ada keyword dan sebagainya macam tu kat bawah. Ini abstract. Abstract ni sangat penting, penceritaan semua perkara. Okey, ini dia punya orang panggil report lah. Report dia apa yang nak buat dan sebagainya. Okey, ini poster. Cikgu, berbeza ya. Infografik poster dengan poster. Okey, kalau poster dia hanya ada beberapa perkara yang nak cerita tentang produk kita. Tetapi kalau infografik dia mesti ada banyak benda yang kena cerita. Dia kena ada impact, dia kena ada graf, dia kena ada data uji kaji, dia kena ada abstract, dia kena ada macam-macam lagi. Okey, yang paling baik kira macam info tu macam kalau kita baca satu poster info tu, kita dapat tahu semua tentang produk kita. Jadi, membina poster pun sangat penting. Jadi, untuk pertandingan yang akan masuk JC ni, pastikan cikgu menghasilkan poster yang yang penuh dengan info. Bila cikgu nak masuk nanti, cikgu rasa cikgu dah buat, cikgu rasa cikgu nak tunjuk kat saya, dipersilakan. Kan? Saya akan cuba bantu cikgu nanti. Hari ni tak sempat sebab masa pendek. Okey? Ini adalah kita namakan sebagai video lah. Okey, video berdurasi lebih kurang dalam 4 minit. Okey, apa yang perlu ada? First kali tadi tu tajuk dia di mana kita. Ini sebagai montaj yang pertama. Okey. Siapa yang daripada sekolah mana lah. Okey. Video sangat penting cikgu sebab kadang-kadang bila kita buat produk, tiba-tiba produk tu tak jadi waktu pertandingan. Kan? Jadi kita nak terangkan kepada juri, kita tidak ada point. So, bila tak ada point, maka video inilah yang akan memberikan cerita kepada judges tersebut apa yang kita hasilkan. Alright? Cikgu nak guna apa-apa application, terpulang pada cikgu. Okey? Nampak? Kita ceritakan tentang problem statement. Itu video yang pertama. Pertama sekali mesti ceritakan tentang penyataan masalah dahulu. Apa yang berlaku?
Ini kita ambil gambar-gambar video daripada Straits Times ke, daripada mana-mana ke, apa-apa ke, kan, kita boleh masukkan. And then kita cuba nak buat dia, dia tunjukkan bagaimana kita hasilkan dia. Kita buat uji kaji. Mesti ada dalam video. Kajian-kajian kita lakukan, ya. Kita ceritakan sedikit apa yang kita gunakan. Siapa yang nak ambil kategori teknologi tu, kan? Bolehlah menggunakan perkara-perkara macam ni, kan? Ada kan cikgu sekolah menengah dalam ni, kan? Untuk pertandingan GC ni, cikgu sekolah menengah lebih mencabar ni. Panjang pula video ni. Dia biasanya dia tak akan lebih daripada 10 minit lah. Kita cerita dah sikit tentang benefit dia, apa keistimewaan dia, untuk siapa. Dia biasanya lebih daripada 4-5 minit sehingga ke 10 minit lah. Ini sasaran kita lah, untuk siapa bila kita buat tu, untuk siapa guna. Okay. Baik. Ini macam mana kita katakan sebagai perkitaran untuk mengembangkan inovasi kita. Okay, first kali cikgu, cabaran kita ni dari segi kreatif dan inovasi tu kepada perkara yang tidak, kepada perkara yang nak lah. Okay, selalunya kita ni berfikir secara positif, tidak positif. Kita kena berfikir secara yang positif. Yang tiada hala tuju, kita kena buat ada hala tuju. Yang kurang berminat, kita kena cari yang berminat. Yang tak peka, kena cari peka. Yang tak up to date, kita jadikan dia sebagai up to date. Okay. Dari segi pelajar, cikgu nak cari pelajar. Jangan cari yang kurang motivasi dan minat melakukan, maksudnya itu, carilah pelajar yang kurang motivasi dan minat melakukan tugasan. Kurang berfikir tetapi secara logik dia ada imajinasi. Dia kurang kemahiran tetapi pengetahuan untuk sesuaikan tugasan baru tu dia ada. Pelajar dia ni dia cuma nak tunggu arahan saja. Yang itu jangan. Okey? Lepas tu yang kurang berkomunikasi antara pelajar dengan ibu bapa. Ni benda-benda macam tu cikgu kena tengok. Bila nak pilih pelajar ni pastikan dia betul-betul mempunyai minat nak melakukan kerja, yang boleh berfikir, yang ada imajinasi, yang ada tak payah ada arahan pun dia boleh buat, kan. Yang biasa paling penting yang last kali tu lah, mulut dia pop selalu bercakap, kan. Depan orang pun dia boleh bercakap, dia nak cerita je. Itu pelajar-pelajar yang sangat bagus dipilih. Okey? Baik. Apa yang perlu kita hasilkan, yang kita nak buat, kita perlukan latihan. Okey? Pelajar yang berilmu, bersikap positif menjadi mereka sentiasa produktif. Lepas tu pelajar yang sangat berani, kan? Dia sangat suka bertanya. Dia suka bagi cadangan. Itu antara perkara-perkara yang inovatif yang ni lah, yang perlu kita cari. Okey?
Lepas tu pelajar yang boleh bekerjasama, dia belajar secara berkumpulan. Kemudian hubungan pelajar tu dengan persekitaran, maksud dia tahu apa yang berlaku di sekeliling dia. Okay, baik. And then yang ini biasa cikgu buat, okay. Dia ada do, plan, act dan check. Kan? Dia ada apa tu? 3. Apa nama kita panggil ni? APDC kan? Benda ni dia akan jadi ada kitaran dia. Kan? Bila dia buat, bila dia check tak jadi, dia akan buat lagi macam tu. Okey, ini adalah pelajar-pelajar yang dinamik lah. Kita namakan dinamik yang boleh melakukan. Maksud dia, bila dia buat sekali tu tak jadi, bila dia buat sekali tak jadi tu dia tak ada fed up. Dia tak ada rasa kecewa, dia nak buat lagi, kan? Dia nak berusaha sampai dia boleh berjaya. Cabaran cikgu, cabaran nak cari pelajar-pelajar yang dinamik ni. Baik, ini yang paling penting dalam slot kita hari ini adalah instrumen penilaian. Okey, biasanya rubrik pemakahan tu kalau ikut peringkat international dia takkan bagi. Okey, dia takkan bagi kepada cikgu. Peringkat JPN ni saya tak pastilah sama ada dia akan bagi. Kalau bagi maknanya cikgu akan follow satu persatu. Instrumen penilaian ni tak lari daripada apa yang saya tunjuk ni. Pertama sekali, mesti ada tajuk. Kalau cikgu pernah tengok kertas konsep, itu adalah salah satu instrumen penilaian yang boleh kita ikut. Tahu cikgu apa-apa pun mesti ada tajuk projek. Okey, mesti ada abstrak, mesti ada isi kandungan, perhargaan, mesti ada pengenalan, mesti ada metodologi. Mesti ada eksperimen yang kita lakukan. Apa hasil kajian selepas buat eksperimen? Mesti ada perbincangan dan kesimpulan. Mesti ada merujukan. Appendix ni tak penting. Yang paling penting sekali satu lagi ialah pattern. Okey. Cikgu, pattern bukan maksud dia tu kita membuat hak cipta. Kita boleh juga ambil dia, kita boleh juga untuk dapatkan projek kita tu melalui copyright. Sebab dekat MyPo dia ada macam-macam. Yang paling mahal adalah patent dan mengambil masa lama. Kadang-kadang sampai 1 tahun, 2 tahun baru nak selesai untuk dipatentkan. Yang paling cepat kadang-kadang dia free ialah copyright. Okey, copyright. Kejap cikgu saya tunjukkan sijil copyright. Ni antara sijil copyright yang pelajar saya dah dapat. Allah hilang dah. Mana file lagi satu ya? Kejap cikgu saya ambil copyright. Yang atas sekali. Itu. Okay. Ini cikgu nampak tak? Allah, macam mana tarik muka? Okey, nampak cikgu? Tengok dekat gambar saya. Cikgu nampak gambar saya tak? Ini sijil copyright. Okey, dia ada tulis kat atas ni copyright. Copyright. Copyright ni murah cikgu. Cikgu boleh dapat secara percuma tapi ada waktu dia. Biasanya bulan 3 ataupun bulan 9. Dia akan buat offer. Siapa nak buat copyright boleh hantar dokumentasi kepada mereka dan secara percuma. Kalau tak percuma, kena bayar RM300 sehingga RM600. Dia pun buat duit je. Okey. Dah boleh hantar keluar ke? Maksud dia apa je? Maksudnya apa? Kalau cikgu dah ada inovasi sekarang ni, cikgu bolehlah buka laman web MyPo, cikgu tengok bahagian copyright. Then cikgu boleh tanyalah, untung cikgu dapat free sahaja. Then dia dah terima, dia pakai hantar by post. Okey, dan cikgu boleh gunakan untuk pertandingan. Cikgu kata produk kami sudah pun di copyright. Jadi tak boleh ditiru. Macam tu. Okey? Baik. Ini yang bukan latest tapi produk tahun 22. Okey, produk ni kita namakan sebagai IVAS, Intelligent Invention Alcohol Detection System. Okey, ini berkaitan dengan
pengesanan pemandu yang mabuk, dia tak dibenarkan membawa kenderaan. Dia pergi minum arak, okey, lepas tu dia mabuk, dia nak bawa kereta. Apa yang berlaku? Accident kan? Jadi kita nak mengelakkan accident tu, dalam kereta tu kita dah pasang satu device, dia dapat mengesan bau alkohol yang berlebihan, menyebabkan kereta tersebut tidak boleh dibawa. Dan iVAS ni kita telah menang di peringkat dunia juga. Okey. Ini dia punya objektif dia, nampak? Saya ambil 3 objektif dia. Develop alcohol, design detection system, kemudian TANRES, progression of the alcohol detection. Ini benda-benda semua ni merupakan salah satu contoh. Kat bawah tu cikgu nampak surat khabar kan? Surat khabar tu saya ambil sebagai orang kata betul penyataan masalah dia. Kan? Penyataan masalah dia untuk saya cerita kenapa saya nak buat produk ni. Okey? Kemudian kita kena ada ni, clarity of the proposal. Cerita apa yang kita guna, apa kaedah yang kita buat, apa yang kita gunalah. Okey, kita kena declare dia. Okey, cadangan dia. Ini idea. Okey, daripada satu problem, kita buat idea, kita problem dia, apa problem yang kita nak selesaikan. Okey, daripada idea tersebut, kita boleh selesai accident case. Kita boleh selesai tentang ensure the safety of the road user. Kita boleh selesai tentang decrease of the accident and the death, kan, yang mati. Okey, kemudian kita boleh kurangkan kematian disebabkan oleh pengaruh mabuk tadi. Okey. Dia kita buat kreativiti dia. Kreativiti dia sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama apa dia, kedua apa dia, dan ketiga tu apa dia. 3 ada benda 3 kreativiti dah cukup dah untuk sesuatu projek. And then kita cerita sikit, mesti ada kaitan dengan IR 4.0. Kalau cikgu boleh buat satu teknologi atau satu produk yang ada relate dengan IR 4.0, bagus. Markah tertinggi. Okey. Kalau cikgu boleh buat tentang SDG, berkaitan dengan SDG, juga bagus. Akan dapat markah yang tertinggi. Sesuatu teknologi atau produk yang cikgu hasilkan nanti mesti ada relate dengan mana-mana. Digital ke, mesti ada relate dengan IR 4.0 ke, mesti ada relate dengan SDG ke. Semua tu kena ada. Barulah produk cikgu tu akan dianggap sebagai berteknologi dan mempunyai impact yang sangat tinggi. Okey? Ini proses nak buat daripada block diagram input, apa proses dia, kemudian ada output dia. So dalam kalau cikgu nak buat tentang baja katakan, dia kena ada proses dia. Proses pertama apa, proses kedua apa, dan hasil dia bagaimana. So benda ini kena cikgu ceritakan. Okay? And kita kena ada rumusan dan kesimpulan dia. Alright? So, ini saya tunjukkan sedikit inovasi dalam pembangunan ekonomi lah. Di China, okay, dah banyak dah. Okay? Benda-benda yang mereka hasilkan. Di India pun sama. Jangan kita tengok India, apa tu kita rasa macam, oh, sebab negara India pun dah mula semakin maju. Okey, ini inovasi negara pada tahun 2007. Nampak? Saya bermula 2006, 2007. Okey. Right? Yang ini pun sama juga 2007. Okey, ini inovasi proses masa hadapan. Glamour kan, saya dulu masuk soal khabar, masuk TV. Saya selalu ke udara dekat TV. Didik TV tu sebahagian daripada muka saya akan keluar kat situ. Okey, soal khabar kita boleh masuk. Ini contoh projek. Cikgu boleh rekod-rekod kalau cikgu nampak benda tu bersesuaian dengan untuk pertandingan JC ni, cikgu bolehlah senyap-senyap gambar. Okey, ini smart book. Okey, dihasilkan daripada bukan kayu sebenarnya, dihasilkan daripada, kalau tak silap saya, hasil buangan bukan tandan kot, yang apa nama tu, biji, lepas biji kelapa sawit tu dia ada tandan ni kan, yang macam bulu-bulu sikit kan. Dia proses, dia buat, dia hasilkan almari, bookshelf. Yang ini sama juga, okey. Yang ini pengepam tayar, yang itu untuk membuka plate brake. Kemudian ada pengasingan ke kabu. Cikgu ada pertanian agro kan.
Bila agro, yang mesin pengasing kekabut ni boleh dijadikan sebagai inovasi. Sebab kekabut itu adalah pertanian. Nampak? Okey. Kalau dia ada juga untuk sistem security. Sebab kalau kabut ini terbiar di atas jalan, tidak digunakan, maka benda itu akan boleh masuk dalam lubang hidung. Berbahaya. So, why not kita cipta satu ni, ambil kekabut tu, proses dia, asingkan kekabut dengan keadaan yang lebih selamat. Banyak idea. Okey, yang ini smart oil. Ni, organic mixer. Ini pun ada kaitan dengan agro juga. Kan? Macam mana kita nak buat dia, nak campur dia, nak hasilkan baja dia, proses dia nak buat macam mana. Okey? Ini pun sama juga. Okey? Ini boleh buat untuk sekolah rendah, model smart house untuk laman dapur. Okey? Nampak tak ni? Semua benda-benda recycle. Contohnya penggunaan botol shampoo, tayar, kan? Boleh buat macam-macam produk. Ini pun sama juga, botol air boleh jadikan kerusi. Ini kira contoh inovasi tagar soda. Satu untuk apa tu yang tolak bayi tu. Tolak bayi tu boleh diubah suai menjadi basikal dan boleh letak baby. Kan? Ini satu lagi yang baru. Okey. Ini adalah contoh-contoh lah di beberapa negara yang cuba menghasilkan inovasi. Okey, dia ni mencipta sesuatu, nampak? Agak-agak apa dia buat tu? Dia buat sabun, mesin basuh. Ini kayu. Agak-agak apa cikgu? Dia tak guna elektrik. Okey. Nampak? Muka limah dia. Okey. Dia buat satu mesin basuh. Idea dia datang daripada semasa dia naik basikal. Nampak? Bila dia naik basikal dia dapat idea. Dia cipta satu mesin basuh. Okey. Yang ini. Okey, terperhatikan. Kejap lagi. Untuk laman dapur saya ceritakan sekejap lagi. Okey, bila kita dah habis taklimat ni, kita boleh buat diskusi tentang apa yang dimaksudkan dengan laman dapur. Boleh cikgu Don't worry. InsyaAllah saya akan bantu. Nampak ni dia buat skuter dia sendiri sebab dia cacat untuk tu. Okey. Baik. Tengok yang ni pula. Ini dia cerita pasal dia pasangan kekasih dia duduk di seberang sana. Dia nak tunggu bot sangat lama. Kan? Ada link kehadiran ke? Cik Wan ada? Sekejap lagi di hujung ni ada link kehadiran. Kita lagi sabar ya cikgu. Okey, dia buat satu basikal. Yang basikal tu nanti dia boleh terapung jadikan bot, kan? Nampak? Di kayu-kayu jumpalah pasangan kekasih dia. Kita cerita dia. Okey. Baik, ini kereta. Kereta ni biasanya kita ada 4 tayar saja. Perhatikan betul-betul. Bila kita tengok dia nak keluar daripada parking tu susah, dia cipta satu lagi tayar. Nampak? Boleh keluar. Okey, baik-baik. Kita akan cuba percepatkan. Okey. Ada yang dah nak minta keluar pukul 4 dah kan? Okey, baik. Okey, ini yang saya dah bantulah. Okey, sekolah-sekolah yang saya dah bantu, SK Taman Jana. Okey, dekat di Taiping ni, sekolah rendah. Yang mana nak lah. Yang mana nak tu saya usahakan pergi ke sekolah tu, ajar dia orang nak buat dan sebagainya untuk saya menginovasikan pelajar-pelajar ni sampai ke peringkat antarabangsa. So alhamdulillah lah, setakat ni tahun bulan 2 lepas mereka dah pun dapat gold medal di international di Medan. Okey, dan esok saya akan bawa lagi satu pasukan ke International Borneo Challenge, kan? Tahun depan saya tak tahu sekolah mana pula yang nak saya bawa untuk pergi ke International Bangkok, Thailand, kan? Kalau nak, kontak-kontak lah saya. Okey, ini
yang akan anda dapat jika kita menyertai pertandingan inovasi. Antaranya, first kali kita boleh pergi Korea, main salji, kita boleh masuk rancangan di dalam televisyen. Okey? Baik. Dan boleh menyertailah pertandingan inovasi yang ada di sekitar dalam negeri-negeri di dalam Malaysia ni. Okey? Ini antaralah, kalau rasa nak join, bulan 9 nanti KB Typing akan menganjurkan satu pertandingan inovasi. Okey? Peringkat kebangsaan. Okey, yang diadakan di Taiping Mall. Bulan 9 nanti. Nanti kita roger-roger hello-hello lah kalau nak join. Okey? Baik, ini antara-antaranya lah. Okey, pemenang-pemenang. Pemenang kat sini yang kita akan bawa keluar negara. Ini antara kemenangan lah yang kita perolehi semasa kita di Medan. Okey? Ini yang akan berlangsung bermula 26 hingga 30 Jun. Ada tak daripada sekolah-sekolah kat sini yang join untuk pertandingan ni? Bermula 26 hingga 30 Jun nanti. Okey, kita iklankan. Alright. Okey, ini antara projek yang kami akan mewakili Malaysia ke Bangkok pada bulan Julai ini nanti. Okey, ini adalah kata-kata senator. Kalau kena, kalau tapi tak dengar kan. Jadi saya skip je lah. Okey. Sebab dia kata ni. Okey, so kita dah tak ada dah kumpulan-kumpulan semua ni. Okay. Ni dia LDK semua tak ada dah. Kita dah tak ada. Okay. Okay dah. Itu sahaja daripada saya. Okay. Kalau sebarang persoalan dan sebagainya, bolehlah cikgu-cikgu nak utarakan. Saya serahkan kembali kepada Cik Ridwan untuk meneruskan acara. Cik Ridwan. Okey, baik. Terima kasih Cik Soimi. Rasa macam tak cukup lagi ni. Okey. Okay, sedar-sedar patutnya kita habis pukul 4 dah lebih 12 minit. Yang mana banyak lagi yang kita nak buat, soalan-soalan dan sebagainya. Mungkin kekangan masa dan sebagainya kita tak boleh nak teruskan. InsyaAllah kita akan cuba adakan lagi sekali secara bersemuka. Boleh Cik Soimi? Kita buat lagi secara bersemuka supaya untuk lebih banyakkan info, untuk kita dapatlah maklumat dan juga perkongsian daripada TS. Yang mana saya tengok segala penyampaian yang diberikan sangat-sangat membantulah guru-guru negeri Perak untuk menghasilkan inovasi yang hebat bagi kita negeri Perak sendiri bersaing di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Diharap perkongsian ini kita dapat teruskan di masa datang. Kita bawa lagi sekali secara bersemuka, insya-Allah nanti kita bawa lagi sekali ikut kesesuaian masa TS ini untuk kita buat perkongsian. Baik, untuk sebelum kita tamatkan program kita pagi ini, saya nak sharekan tentang maklumat berkaitan tentang laman dapur. Banyak yang tanya berkaitan laman dapur. Saya akan sharekan paparan link untuk masuk. Boleh screenshot ataupun boleh masuk ke dalam link paparan yang saya akan share ni untuk memudahkan cikgu-cikgu melihat apakah yang diperlukan untuk laman dapur. Sebenarnya laman dapur pun surat ibahas lah dia ada dibuat ke sekolah. Okay, boleh rujuk sebenarnya pada email sekolah yang ibahan yang dibuat untuk pertandingan laman dapur. Tapi tak apalah, dah kita mulakan bengkel untuk inovasi. Saya sharekanlah untuk lihat bagaimana ataupun sedikit informasi berkaitan tentang laman dapur. Saya sharekan sekejap. Mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk lihat ataupun screenshot lah. Okay, ini adalah pautan bagi QR maklumat untuk pertandingan laman dapur. Mohon cikgu-cikgu untuk scan. Yang sekolah ini untuk sekolah rendah saja ya. Laman dapur kita buka untuk sekolah rendah saja bagi tahun 2025. InsyaAllah kalau permintaan tinggi kita akan bawa ke peringkat sekolah menengah. Okay, ini harap-harap cikgu boleh screenshot dulu untuk mendapatkan maklumat pertandingan laman dapur. Atau nanti cikgu boleh rujuk surat hebahan yang di-emailkan sekolah. Boleh tanyalah pihak Perani dan sebagainya. Okay, yang kedua juga untuk laman dapur
pendaftaran pertandingan bagi laman dapur. Laman dapur boleh daftar di sini untuk mendaftar bagi kategori laman dapur untuk tahun 2025. Harap cikgu boleh dapat Okey, kalau dah dapat, dah screenshot sebagainya, kita lagi satu. Yang ini untuk SPL KPM. Mohon jangan cikgu-cikgu yang ingin mendapatkan ladap dalam SPL KPM boleh scan untuk kita dapat kehadiran dalam bengkel kita pada hari ini untuk dimasukkan nama dalam SPL KPM. Tuan-tuan dan puan-puan. Silakan cikgu, saya bagi masa beberapa saat. Okey, saya akan kongsi balik, kita akan sambung. Okey cikgu, diharap cikgu dapat isikan juga QR maklum balas supaya dapat kami di pihak JPN untuk membuat penambahbaikan dari segi program-program terutamanya dari segi inovasi pada guru-guru yang akan datang. Untuk makluman awal, untuk inovasi guru-guru, bagi guru-guru, kita akan adakan satu pertandingan bagi khas untuk guru yang dijangka akan diadakan pada September. Tapi hebahan dia masih lagi dalam proses untuk kami dapatkan kata konsep akhir yang kita akan bincangkan nanti dengan pihak-pihak juri ataupun pihak hakim untuk kita edarkan atau kita hebahkan tentang pertandingan inovasi bagi guru negeri Perak lah. Yang ini kita akan buat bersekali dengan Carnival TVET nanti. Kita masukkan Carnival TVET, maknanya pemenang-pemenang akan dapat ataupun akan diberi anugerah kepada semasa Carnival TVET peringkat negeri Perak. Ini mana akan saya maklumkan nantilah dia di-emailkan kepada sekolah-sekolah ataupun saya akan masuk ke dalam grup Telegram inovasi jika saya dapat pengesahan dan sebagainya. Baik cikgu, sebagai penutup diharapkan sesi bengkel inovasi kita ni walaupun melebihi masa, walaupun tak cukup masa dan sebagainya, pada petang ini bagi untuk TVET, untuk inovasi telah sampai ke ujungnya. Diharap perkongsian yang amat hebat, amat bermanfaat daripada TSYME dapat sama-sama kita buat persediaan untuk melengkapkan diri kita untuk memasuki pertandingan inovasi atau membawa anak-anak pelajar kita, anak-anak murid kita untuk pertandingan inovasi, sama ada inovasi secara pertandingan jazzing ataupun yang sebagainya selepas ini, sama ada juga melalui inovasi yang akan diselitkan dalam pertandingan laman dapur ataupun berfokus pada 5 tema ini supaya kita dapat menghasilkan inovasi yang hebat untuk membawa nama tuan-tuan dan puan-puan, nama sekolah serta nama negeri Perak lah ke peringkat kebangsaan antarabangsa. Terima kasih juga kepada TSYME yang banyak menyampaikan pelbagai tips dan info kepada kita semua untuk menghasilkan inovasi. Dan beliau turut mengatakan kesediaan untuk kita merujuk, menjadi pakar rujuk kepada JPN Perak sendiri untuk kita ataupun sekolah-sekolah untuk merujuk kepada beliau untuk mendapatkan info yang lebih jelas untuk penghasilan inovasi. Baik, ya ada soalan. Saya buka pada soalan sikit dan saya tutup terus. Ada cikgu yang kata dah lebih masa. Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum. Boleh saya dapatkan nombor telefon TSYME? Nombor telefon TSYME? Ya, untuk dihubungi. TSYME. Lagi di talian. Ataupun nanti saya akan bagilah. Boleh PM saya lah. Boleh akan pesan saya. Bagi nombor telefon. Boleh. Baik. Okey. Terima kasih. Ada lagi soalan?
Selamat petang. Syarat pertandingan sekolah menengah inovasi agro ni belum ada lagi. Sebenarnya kita dah buat bahan ke sekolah-sekolah. Semua sekolah kita dah buat bahan pada 2 minggu lepas saya rasa. Baru rujuk pada email sekolah untuk lihat bahan. Boleh share QR code? QR bahan. Boleh masuk dalam grup Telegram terus. Nanti saya akan buat bahan dalam grup Telegram inovasi. Masa tu saya akan buat bahan saya lagi kalau tak terima. Cikgu daripada sekolah mana? Ya. Cikgu daripada sekolah mana? Saya dari Sekolah Menengah Dato' Zulkifli Muhammad, Slim River, Perak. Okey. Nanti saya tengok balik sama ada dah terima bahan atau belum. Lama. Dan nanti dalam tu saya buat bahan saya lagi. Link tu tak ada. TS. Yes, macam mana? Cikgu kita nak nombor telefon ni. Okey, dapat dengar suara saya dah. Chatting ke? Okey, 012. Okey, 012. Okey, sekali lagi 012 50 70 317. Boleh catat dulu 010 50 70 317. Okey, saya dah share dekat dalam tak kira. Terima kasih TS. Ada. Okey, saya dah share dalam bahagian chat. Okay, dia harap nanti kalau Pak nak dapatkan input boleh rujuk telefon terus TS ni. Walaupun dia sibuk, insyaAllah dia masih lagi akan menjawab. Sama semua. Okey, ada apa lagi soalan? Yes, ada lagi tak? Okey, kalau tak ada, daripada saya, ampun dan maaf jika sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan betul kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada TSYME, kepada semua rakan-rakan guru yang hebat, bakal-bakal penginovasi negeri Perak. Okey, diharapkan kita akan teruskan menghasilkan inovasi bagi kita sama-sama menjadikan Perak penerajuk inovasi bagi sistem pendidikan di Malaysia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Jumpa lagi.